Usahawan kosmetik, Datuk Seri Alif Shukri akhirnya tampil memberikan respon berhubung isu yang melanda isterinya, Datin Syahidah dan pelakon, Rebecca Nur Al-Islam. Enggan memanjangkan isu, Alif menerusi kenyataan di Instagram berkata perkara yang berlaku itu bukanlah direka untuk tujuan konten dan memohon agar segalanya dihentikan dengan segera. Terlebih dahulu, saya ingin memohon maaf sekiranya penulisan ini akan menyinggung ramainya pihak. Ramai yang menantikan komen saya. Saya cuma nak sampaikan dan saya merayu kepada semua blogger dan wartawan untuk bantu saya menghentikan segala yang viral di media sosial ini. Saya cuma nak sampaikan dan saya merayu kepada semua blogger dan wartawan untuk bantu saya menghentikan segala yang viral di media sosial ini. Cukup-cukuplah apa yang berlaku kepada keluarga saya kebelakangan ini. Ini bukan sesuatu yang mengembirakan atau konten drama. Saya sayang keluarga saya, mak saya sayang adik saya walaupun kami bukan satu bapa tapi kami satu ibu saya, maklumnya. Dalam pada itu, Alif juga mengakui sebagai seorang anak dia kini berada dalam situasi sukar dan tersepit di pertengahan kerana isu tersebut melibatkan banyak pihak. Sebenarnya saya sudah sedaya upaya untuk menutupi segala masalah yang berlaku kepada keluarga kami. Saya sebagai anak, abang, suami turut tersepit dalam keadaan ini malah sukar untuk saya luahkan. Bila melibatkan banyak orang, adik-beradik lain. Kepada orang luar, tolong jangan berlebihan, mohon hormati. Mak saya dah tua dah pun dan punya anak remaja dan cucu. Malah adik-adik saya yang masih remaja dan mentah untuk melalui kehidupan di mana parents bercerai dan terpaksa menerima orang baru. Mereka tidak menolak tetapi ianya tidaklah mudah, hanya yang mengalami sahaja yang tahu perasaannya bila ibu atau bapa kita berkahwin lain. Pada awalnya saya happy sangat mak nak berkahwin dengan masalah yang ditanggung, tapi bila apa yang berlaku saya turut tertekan. Mungkin saya nampak gembira ketika saya buat live tetapi sebaliknya, tetapi demi melihat ibu saya gembira dan saya tahu itu adalah pilihannya. Saya akur yang penting ibu bahagia. Jujurnya ditelan mati mak dimakan mati bapa. Banyak benda ini saya kongsikan tetapi saya rasa tidak manis untuk saya kongsikan di sini. Cukuplah apa yang saya rasakan untuk saya simpan untuk diri saya sahaja, jelasnya. Dalam hantaran yang sama, Alif juga turut mendoakan kebahagiaan ibu tercinta bersama dengan suaminya. Kepada mak saya Rozita binti Ibrahim, Kri bukan nak apa-apa, hanya nak mak dan semua bahagia. Maaf mak kalau Kri salah, tapi kalau mak ada masalah panggillah Kri dan Ida, kami tahu di mana letaknya kami ketika ini. Insya-Allah kami akan ada sentiasa untuk mak walau apa jua keadaan mak ketika itu. Kasih sayang ini akan ada selamanya untuk mak, bukap sebab harta yang mak ada, selamat pengantin baru, tulisnya. Dia macam terpanggil pula nak bagi sepatah dua kata korang. Okey, Sepatah dua kata. sila. Apa tu macam uncle lah, uncle Uncle. Okey, uncle dah orang kata anak ni, anak. Uncle ni orang luar. Kan, pemerhati. Pemerhati dah 20 tahun. Aceh. Sikit-sikit je, 20 tahun. 22 di. 22 tahun. Lama uncle ni memerhati apa yang berlaku ke atas diri sendiri juga. Banyak yang berlaku. Sebenarnya apa yang berlaku tu yang kita dengarlah cerita-cerita Melantang. Okey, dengar. Okey, ha. Dua pihak berada di tempat dan pada masa yang salah. Kerana kedua belah pihak ni background mereka berbeza budaya, berbeza mindset, berbeza, semuanya berbeza-beza-beza. Jadi seperti macam yalah orang berkeluarga kan. Jadi isu-isu tu biasalah. Tapi bila sekarang ni laman sosial, lepas tu glamour pula. Apa kita nak nangis dah gelak tengok. Betul, serius tak adalah. Okey. Bila public figure, lepas tu bila zaman sekarang orang akan cakap jaga tepikan orang lah. Sebenarnya istilah jaga tepikan orang tu dah tak wujud tau. Sebab sekarang zaman dah moden, kita yang nak diri kita ni terkenal, selebriti, artis, politician. Jadi mestilah orang nak ambil tahu kan. Apa jadi gaduh ke apa, biasalah tu nak ambil tahu. Sebab kita yang membenarkan expose diri kita, very socialite, expose everything. Kita ibaratnya macam nak terberak pun kita nak cerita. Jadi orang mesti nak bertanya. Jadi orang ni tak ambil tak. Bukannya jaga tepi kain, just nak tahu.
Jadi sebenarnya tak salah lah kita nak tahu, cuma jangan sampai kita ni macam membesarkan perkara tau yang sebenarnya tak perlu. Contoh macam kedua belah pihak dah berdamai, dah delete, settle, dan tak nak discuss apa-apa. Pak kata Mahathir tak payah discuss lah, tak payah bincang lah, tak apa, dah settle. Tapi ada pula pihak ni, kenapa ya, nampak pagi tadi dia ambil seorang punya video, dia ada side punya video, dia edit macam berbalas-balas. So ada pihak yang nak escalate, memburukkan keadaan, mengerukkan keadaan, menggunakan poin-poin ni untuk menaikkan laman sosial masing-masing. So orang yang jenis begini sebenarnya dia sikap dia terkutuk lah, tak bagus. Terkutuk. Ya, dia nak melaga-lagakan orang. Kenapa nak jadi macam tu? Orang dah berdamai dah. Kedua belah pihak dah berdamai. Kan? Yang karakter utama lagilah damai. Betul. Karakter utama lagi damai main dia kata. Jadi yang kita ni, kita nak tahu apa berlaku sebab kita ni nak ambil iktibar. Supaya tak berlaku kat keluarga kita, dekat diri kita. Iyalah. Semua orang nanti akan tiba masanya bertembung tau keluarga. Anak nak kahwin, paduai apa semua akan bertembung. Mesti jumpa. Jadi ini jadi pengajaran lah sebenarnya. Jadi kita ni tak faham. Bila sometimes kita rasa bahan tu lawak, bagi dia mengejek kita ke? Sebab budaya yang berbeza, mindset yang berbeza, semuanya berbeza. Jadi itulah sedikit. Jadi banyak berpatah-patah Uncle Lim cakap. Yelah, cuma sebenarnya nak tegur yang tu, janganlah guna benda ni. Siapa yang dah pergi repost, combine buat tajuk ini, saya tim A, ini tim B. Stop it lah benda tu kan. Tak bagus. Kita ni just macam nak bergaduh-gaduh. Time betul-betul kita ni nak bergaduh nanti masa PRU. So kita gaduh time tu. Habis siapa menang kita sokong. Sokong. Dia macam tu lah kehidupan kita, baru aman damai. Okay? So main laman sosial baik-baik. Doakan yang terbaik untuk bonda. Dia bahagia, kita pun bahagia. Ada anak yang nak tengok mak dia sedih. Semua anak nak tengok mak dia gembira, mak dia bahagia. Maksudnya minta jaga juga hati orang lain lah kan. Betul. Minta jaga hati orang lain tu saja. Macam mama ikutkan lah, aku macam kalau aku menantu je. Tapi kita melihat kita melihat suami kita sedih, dia hari-hari bercakap benda yang sama. Kita mestilah kesian dengan dia kan, macam tu. Sebagai anak, kita sentiasa mendoakan yang terbaik untuk mak kita, mak mertua kita. Kita nak mak kita bahagia, dan itu memang jodoh. Jodohnya awak tak dapat kita menafikan. Semua tu kerja Tuhan. Macam kita dah tua ni, kita faham yang kecil-kecil tu macam mana perasaan yang kecil-kecil tu. Yang kecil-kecil tu macam mana. Yang macam kita ni dah tua ni, kita faham, tak apalah kita kan. Yang kecil-kecil tu macam mana rasanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.